Gelap. Lampu jalan tak ada, jadi hanya lampu-lampu kita je yang ada. Kita belum keluar tol lagi, tapi kita dah sampai dekat Bandar Bukit Raja. Kita nak menuju Kelang ni. Alhamdulillah cuaca pun baik hari ini. Perjalanan Lata tu bukan yang ITJ tu bukan kan? Lata satu singkatan tu nama Lata. Ya ni Asam Jawa. Okay, kita akan menuju ke tol Asam Jawa. Rumah sebuah-sebuah sini. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi ya. Nak menuju ke tol Asam Jawa. Inilah perjalanan daripada Sekincan, lepas tu Tanjung Karang, lalu Tanjung Karang, lepas tu tadi tak sempat nak menyenggah ke nasi goreng melimpah ya, udang melimpah ya Pai. Udang yang biasa tu tak ada, jadi kita pun tak menyenggah situ lah. Dah habis katanya. Nah, traffic light pula. Yang ini gelap. Lampu jalan tak ada, jadi hanya lampu-lampu kita je yang ada. Kalau kita sebelah sana lampu atas tu kuat lah. Gelap-gelap. Kira jalan tol ke ni? Tak kan Pak? Belum. Oh ni tadi kata nak masuk tol Asam Jawa kan, rupanya belum. Ni masih jalan biasa lagi, jalan kira jalan highway juga ni kan. Bukan jalan kampung kan. Tengok standard jalan tu ada batas yang tengah-tengah tu. Gelap. Ni baru kita lalu daripada tol Asam Plaza, tol Asam Jawa. Tinggi ni. Tinggi bah. Tapi ini signal dia kuat. Signal pula. Boleh baca bakut tu. Sinilah dulu yang RNR tu. Nama dia pun tak ada apa nama nak sebut pun. Sebab lepas tol Asam Jawa je. Ni baru masuk tadi tol Asam Jawa. Inilah keadaan dia, jalan dia. Tak sunyi. Kenderaan pun kurang lalu. Macam inilah perjalanan kalau malam, sebelah malam tu Jadi nikmatilah. Tengok-tengoklah macam inilah keadaan dia. Sunyi ya. Macam tak ada kereta je. Terang lampu ni. Dah nama pun jalan highway kan. Macam ni lah. Sunyi sikit. Tapi lampu terang kan. Terang sangat lampu. Lori tu. Lebih ngantuk lah. Yang betul ni. Suara. Tadi yang masih kita naik ada pagi. Tak abang bunyi bising sikit. Siap minta maaf. Ada apa ni? Tak tahu kan. Rasa entah dia pun tadi. Kan banyak dari motor sebelah tu kan. Asal motor je. Asal 4x4 je. Tu kan. Kita belum keluar tol lagi, tapi kita dah sampai dekat Bandar Bukit Raja. Kita nak menuju Kelang ni.
Alhamdulillah cuaca pun baik hari ini. Perjalanan malam yang sejauh sebelum bulan puasa tu, kita tu sampai pun dah lepas tengah malam lah, nak dekat pukul 1 kita kan lepas. Ini taman perumahan apa ni? Semdabi dah ni punya ni. Dah malam tak kenal sangat. Persimpangan Bukit Raja. Kita masih lebuh persiaran lebuh persiaran pantai. Oh ni, tengok tepi tu. Banyak macam warehouse ni. Macam warehouse ni, warehouse pun iyalah ni. Ni yang nampak tu warehouse besar. Dah ketutup. Dah tutup zinc. Best juga ni malam gini. Oh iyalah ni Semdabi ni. Area Semdabi. Tu Semdabi Property Logos. Oh lori JNT. Yalah memang besar. Bandar Bukit Raja. Tu nampak kiri kanan sana. Ya tapi impit kiri ni ada. Oh iya kita tu. Tak terus boleh lah. Terus boleh. Pulau Indah. Iya ke kiri pak tu belakang Kelang sana. Plaza Tol. Okey. Kita nak masuk Plaza Tol Bukit Raja. Bandar Bukit Raja. Betul orang ke sini. Memang kita suruh ke sini. Betul itu. Betul lah. Kita masuk dari lorong RFID. Terima kasih, kata dia. Sama-sama. Sini lah. Kan sini kan? Oh ya, lepas sini lah. RNR tu sunyi. Tapi sekarang dah ramai lah. Lepas tol Bandar Bukit Raja, RNR dia memang sunyi. Agak sunyi, sikit sunyi. Tapi tu dah tu nampak ramai lah. Tu kita tengah malam kan. Pukul 12. Pukul 11. Ini masih lagi pukul 9. Lepas tu malam minggu. Ramai lah. Panjangnya perjalanan kita dari Sekincan, Tanjung Karang, Kuala Selangor. Ini masuk pula Bandar Bukit Raja. Perjalanan malam, tapi belum malam sangat lah. Kanan pak. Pelabuhan Kelang, dia nak ke pelabuhan kau kiri.